Fakta versus auta bila anak-anak demam. Bila anak demam je, cepat sangat nak bagi paracetamol. Anak demam je, ubat buntut. Anak demam je, cepat-cepat nak turunkan suhu badan. Takut sangat dengan anak yang demam. Demam ni sebenarnya adalah natural weapon yang Allah ciptakan untuk melawan penyakit. Bila suhu tinggi, kuman dan virus akan susah nak hidup dan membiak. Dengan suhu yang tinggi itulah juga sel-sel imun kita akan lebih aktif untuk melawan penyakit. Sebab itulah kalau anak demam, hanya beri ubat demam bila anak tak selesa, anak meragam, anak tak boleh tidur. Okey, tapi kalau anak ceria, aktif walaupun suhu tinggi, kita boleh hold dulu. Tapi anda wajib ambil serius, okey, bila ada 3 red flags ni. Okay, yang pertama, kalau bayi 3 bulan demam melebihi 40 darjah Celsius. Okey, kalau demam 3 bulan tak boleh demam. Okey, yang kedua, kalau demam tu dah lama, lebih 3 hari, okey, ataupun lebih 40 darjah Celsius. Alright? Dan yang ketiga, perhatikan jugalah tanda-tanda lain. Kotlah ada sesak nafas ke, ada ruam ke, ada sawan ke. Yang ni kita kena cepat-cepat bawa berjumpa doktor, tak boleh lagi nak rawat dekat rumah. Topik demam ini merupakan salah satu bahagian je dalam penjagaan imuniti anak. Okay, kalau anda nak belajar bagaimana menjaga imuniti anak secara lengkap, praktikal, berasaskan sains dan secara holistik, saya suggest anda untuk dapatkan kit imuniti anak. Okay, boleh komen immune dekat bawah ataupun boleh grab dekat beg kuning. Bye, Assalamualaikum.